Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Sihat? Sihat. Dah makan? Dah. Dah minum susu? Dah. Alhamdulillah. Dah bosan tak minum susu? Tak apa, dah makan? Ya. Okey. Bosan tak? Okey. Hari ni cikgu nak ajar sesuatu. Memang cikgu nak kamu pasang telinga, dengar betul-betul apa bunyi dia. Dengar. Siapa tahu bunyi apa? Yeah, betul Rina. Bunyi titik. Balut dan ada getah. Cikgu balut, lepas tu ada getah. Okey, cikgu nak kamu selamatkan haiwan. Okey, selamatkan haiwan. Lepas tu tunjuk dekat cikgu dengan kawan-kawan haiwan apa yang kamu dapat. Sabar, cikgu ada balut haiwan dan getah. Cikgu nak kamu cabut getah dan cabut plastik ini. Okey, lepas itu ada juga haiwan yang cikgu apa? Cikgu jerat dia, cikgu ikat dia. Ikat dia. Okey. Ni haiwan apa ni? Ya, warna coklat. Siapa tahu ni haiwan apa? Haiwan yang paling tinggi, panjang leher dia. Haiwan apa ni? Zirafah. Cikgu nak kamu selamatkan zirafah. Boleh? Nanti cikgu nak kamu selamatkan juga haiwan-haiwan lain. Ada banyak haiwan yang cikgu ikat. Okey, cikgu nak kamu bukakan dia. Buka. Macam mana nak buka? Kamu fikir, tengok cara kat mana ada cara dia nak buka. Buka tali ni. Boleh? Boleh. Okey. Siapa nak yang ni boleh ambil yang ini. Siapa yang nak dalam bakul ini? Okey, boleh ambil. Cuba buka. Buka getah.
Boleh? Comel, sabar. Kita tunggu Erina dengan Alung. Sekejap je. Kita dah dapat selamatkan haiwan. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Boleh Alung? Boleh. Buka getah. Lepas tu keluarkan haiwan daripada plastik. Ya. Ya. Boleh? Boleh. Dia nampak keluar macam ni pusing dia. Sekarang dia punya belakang pusing. Boleh? Kuda. Ada dapat dua kuda ke? Okey. Nanti sekejap. Tak sama. Erina bukan singa. Saif singa. Erina harimau. Ya, okey. Sekarang cikgu nak tanya, okey? Sabar, sabar. Sekarang cikgu nak tanya. Erina nampak haiwan apa? Tunjuk tinggi-tinggi haiwan apa ni? Harimau. Macam mana bunyi harimau? Okey, Aimi nampak haiwan apa? Gajah. Macam mana bunyi gajah? Ya, macam mana bunyi gajah? Okey, saya nampak haiwan apa? Ya, singa. Macam mana bunyi singa? Alun nampak haiwan apa? Kuda. Dua-dua kuda. Macam mana bunyi kuda? Macam mana bunyi kambing Saif? Aimi nampak haiwan apa? Ni apa ni? Lembu. Macam mana bunyi lembu? Macam mana bunyi lembu? Cuba ada sembu. Ya, ada lembu. Okey, Erina nampak apa ni? Itik. Ya, ada gajah. Betul ke? Okey, macam mana bunyi itik? Siapa tahu? Tak tahu bunyi itik? Macam mana bunyi itik? Tak tahu, tadi kan ada bunyi dia dekat kita punya video tadi. Bunyi apa? Kuek. Kuek. Pandai. Pandai tak? Monyet. Dekat sini cikgu ada monyet. Monyet ni makan apa ni? Makan banana, pisang. Cikgu ada ni namanya anak panah. Okey, dan cikgu ada haiwan tadi kamu dah buka kan? Dah buka tadi kan dari balutan dia. Okey, ini anak panah. Okey, cikgu nak kalau anak panah ke arah sini ke kanan, cikgu nak kamu letak haiwan arah kanan. Faham? Okey. Lepas itu kalau haiwan ini mengarah ke kiri, letak haiwan kepala dia ke arah kiri. Faham? Kita ikut arah anak panah untuk letak haiwan. Okey, sabar ya. Kita cuba sorang-sorang. Sabar. Okey, Alung ambil seekor haiwan. Haiwan apa yang Alung nak? Okey, Alung letak ke arah anak panah mana yang Alung nak? Okey, dia berdiri ya? Tak ada berdiri. Bagi dia baring. Okey, Aimi
Aimi ambil seekor haiwan. Itik. Nak tak arah mana? Pandai. Okey, Saif. Saya nak haiwan apa? Ambil bunyi nak letak kat mana? Pandai. Okey, Erina. Pandai. Bunyi. Satu je. Nanti pusing balik. Okey. Pandai lah. Okey, alung lagi. Pusing lagi. Lembu. Pandailah. Okey. Aimi. Sekarang cikgu nak kamu buat puzzle. Okey. Dah siap. Kan? Salah. Cikgu ada bagi puzzle kan? Okey, cikgu ada potong batang-batang aiskrim dan ada gambar sahabat Rina. Okey. Cikgu nak kamu cantumkan puzzle. Puzzle batang aiskrim ni menjadi haiwan. Rina susun haiwan apa? Rina akan jadi harimau. Alung akan jadi kuda belang. Aimi akan jadi burung. Cuba Aimi susun. Akan jadi burung. Tidak pusing. Nampak ni macam ni. Nampak dah jadi bentuk burung. Ada burung. Aimi susun. Mana kaki dia, mana ekor dia. Aimi tengok. Nampak macam saya ni. Lagi. Ini salah Saif. Ini dah betul dah, ini salah. Ini dah cikgu tengok ya. Ini salah, ini betul. Dia kena baca ini. Macam ini. Ini burung lah. Ini salah letak. Ini dekat sini. Ini kena cuba. Apa mungkin dekat? Ni ada lagi. Cuba ambil susun. Betul lah ni. Ini kaki dia. Macam ini kan. Ini salah ni. Sekarang kita buat aktiviti puzzle. Okey, Saif. Ya, cuba. Kita kena cuba. Aimi betul dah ni. Ini dah betul. Ini salah ni. Aimi ni salah. Ini salah. Cuba letak yang lain kat sini. Kat mana? Halo boleh? Ini kaki dia. Saya tidak. Cuba saya susun. Mana dia punya? Ini dia punya ada ekor dia lah. Ini ekor. Saif. Cepat Saif. Cepat. Saya kena susun macam mana? Salah. Mana ni? Kena cubalah. Kan kita buat puzzle. Bila kita buat puzzle, kita kena mencuba. Mana Saif? Itu batang aiskrim. Cikgu ada tambahkan gambar. Lepas ni. Tak boleh lah. Bukan untuk makan. Cikgu nak buat aktiviti. Cubalah. Tak nak cakap tak boleh. Kita kena mencuba. Baguslah. Abang boleh. Excuse me.
baling. Ke sini. Apa juga ajak? Ha? Apa? Apa? Mana salah? Ini apa ni? Kita nak buat apa ni? Ikan. Ya, ikan. Dekat zoo ataupun dekat rumah kita juga ada aquarium kan? Ada? Ikan bebek ikan. Ya, aquarium ikan ada. Ikan. Okey. Acik kat bebek ikan. Ada ikan? Nak acik. Nak mancing ikan? Alamak, cikgu tak reti lah yang mancing. Okey. Cikgu nak kamu buat collage. Ya, kat collage ikan pakai bulu, pegang penyepit, ambil watercolor. Okey, cok. Lepas tu cikgu nak kamu cok pada keliling pinggan kertas. Okey? Dah siap, beritahu cikgu. Okey, cikgu nak macam ni. Nanti kita akan guntingkan, jadikan dia apa ni? Ikan. Mulut. Ni mulut ikan. Lepas tu cikgu akan tampalkan mata mati ikan. Mati ikan ni ada berapa? Satu. Panjang. Ya, okey, kita kasih ni ya. Kamu boleh pilih warna apa yang kamu nak. Sekejap. Sabarlah, cikgu nak bagi ni kertas. Bagi pinggan. Okey, warna dalam pinggan sahaja. Okey. Anak warna atas meja tau. Okey, anak ini nak warna merah. Okey. Abang nak warna biru. Kejap. Okey. Alina nak warna pink. Awak nak warna yellow. Cok, cok. Cok dekat sini lah. Cok. Cok, gerakkan dia. Ambil dah. Tak apa, nanti kita ni ya. Lap. Okey, boleh lap. Lap. Sapu tangan dia kotor. Pegang dia lap. Cok keliling pinggan. Buat macam balon. Boleh lap tangan sini ya. Boleh lap tangan. Boleh lap tangan. Tak kotor tak apa. Cok. Cok banyak-banyak pada pinggan tepi-tepi ni pun boleh cok. Okey? Banyaknya belum lagi. Macam ni. Tepi. Banyak lagi tu warna kat depan tu. Dah tak ada warna pun lah. Ambil yang lain. Ambil banyak lagi time ni. Ada dah. Tak ada. Boleh celup lagi. Oh, Edina warna macam ni. Tak apa. Lepas tu nanti Edina cok macam ni. Macam belum. Macam ni. Pegang pinggan. Macam Saif. Cok. Lagi tepi-tepi ni. Amy pilih warna apa? Amy warna yellow, kuning. Okey, Erina warna apa? Warna pink. Okey, Saif warna apa? Warna merah. Cuk dah Saif. Bukan warna. Habis. Ada lagi warna lagi tu. Wah, cok. Amy cok. Hello, tengah-tengah ni belum? Nampak? Cikgu cok banyak.
kain. Boleh lah. Ni lah. Nanti kita boleh basuh tangan, okey? Dah siap buat aktiviti ni nanti kita boleh pergi basuh tangan. Ya, yellow. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Kuning. Merah. Suka pink. Oh, sebab tu Elena suka pakai baju warna pink. Baju sekolah warna hijau. Hijau. Baju sekolah warna hijau. Semangat Amy, semangat Amy. Kejap lagi. Sini. Apa? Nanti kita basuh, okey? Dah. Sudah. Ya. Okey. Dah. Dah. Ini dah. Ya. Mana nak ikut? Alamak. Ya. Okey. Don't worry, okey? Mana cikgu tak apa. Nanti balik kita boleh basuh. Ya, baguslah tak kotor. Ya. Dah. Kalau penting, okey? Cikgu tolong guntingkan, okey? Kamu boleh main gunting tak? Tak boleh. Tak boleh lah. Bahaya. Dah siap? Okey, sekejap ya. Dah siap? Okey, tak sini. Tak sini. Dah. Sekejap ya. Cikgu gunting seorang. Sabar. Kena baju cikgu tak apa. Nanti balik boleh basuh. Ya, balik nanti boleh basuh. Nanti kita nak keringkan dulu. Kita pakai warna air kan. Jadi kita kena keringkan dia dulu sekejap. Okey. Kita keringkan dia sekejap. Ya, kita keringkan dia ya. Sekejap. Kita tampal mata. Ya. Cikgu ada bawa mata. Cikgu juga ada bawa gam. Belum. Gam mata. Gam belakang. Tak. Gam belakang mata ni tau. Lepas tu tambah dekat ikan. Gam.
Okey. Kakak mata dekat sini. Amy. Nak salah. Apa dekat mata? Apa dekat mata? Ambil mata kita. Nampak macam mana? Nampak tak? Nampak? Salah ni lah. Oh, dah tampal kau dah? Dah tampal mata dah? Kau dah? Oh, okey. Saya pula. Gam, letak gam kat situ. Okey, letak gam kat situ. Okey? Sekejap. Rina jangan dia. Dah tampal jangan cabut. Dah tampal jangan cabut. Ha? Ya, cikgu buat 2 gam lah. Dah siap? Okey, dah siap balik cikgu. Dah tampal mata? Okey, jadi semua dah tampal mata. Ya, ikan. Kita nak. Sabar, kita nak tampal ekor ikan. Nampak? Ekor ikan. Ya. Hari ni kita belajar tentang apa? Haiwan. Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak ikan? Cantik. Ikan lalu warna apa ni? Biru. Okey, ikan hari ni warna apa? Kuning. Okey, handsome. Alhamdulillah, baru handsome. Okey, ikan saya warna apa? Merah. Okey, ikan